Lah ni banyak Tohaid pun mengaji pun tak cara usaha kriah. Kata tahu bekas kita tahu lagu mana. Sampai tu dalam tu dia royak. Kalau kita yang tikak nak misal nasi ni kata tak apalah. Kalau kita tikak kata kita nampak ni nasi lah wiknya. Itu kafe. Kalau kita ikut lagi ni, nasi lah. Itu Allah wiknya, tapi dengan sahabat nasi. Kata satu. Itu pasik lagi. Tak kena lagu kafe lagi. Tengok. Tu ulama. Betul jadi sirik. Kita bukan suka kafe. Sirik tak kafe dah. Jaga mengajar orang, kita tengok Allah ni taktik apa taktik etika ni siap tak jadi email. Lepas tu hak etika hak lepas daripada nakanya, kata ulama kata baru muwahhidin, baru orang Musa perbuatan etika mana Allah wujudi suara ni semua tu. Deh. Di sisi telefon kita dan lidah kita. Hak tu yang tegak betul. Oh ya, ada dia mau ngajar nyanyi buat kampung kita nyanyi gini kita kena kriya. Orang kalau tak sahime, tak ada jalan nak senang di akhirat. Mati saja ya. Baik. Allah Ta'ala ni ya menjadikan kita ke tak? Yang menjadikan kita. Mana dalil kata Tuhan menjadikan kita daripada Quran? Aywa, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tu. Tidak aku menjadi jin dan manusia illa liya'buduni, supaya mereka malaikat, supaya mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Itu jelas. Kata kita dikena jadi. Nampak tu tak? Baik, belajar molek bab ni. Kejadian daripada tiada kepada tak ada ni pekerjaan apa ya? Pekerjaan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi lain daripada Allah yang menjadi benda hak tak ada pada ada? Tak ada. Dalil pada Quran? Hal min khaliqin ghairullah. Tamam? Ada lagi ke Tuhan lain daripada Allah Azza wa Jal yang merezekikan kamu daripada langit dan bumi dan sebagainya? Al-jawab, la. Baik. Kemudian, kita tegak dalam hati kita, kata Allah Ta'ala hanya jua yang menjadi perkara yang tiada kepada ada. Ya kerja dia, ya tak ada hal lain. Jelas dah tak? Baik. Setelah daripada Allah Ta'ala menjadikan, dengan molek, setelah daripada Allah Ta'ala menjadikan kita, Tuhan jadi kita saja-saja, kau Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk kita kerja? Beri kekuatan untuk kita berkerja. Kerja di sini sama ada buatan biasa ataupun amalan yang ada kosak. Faham tak hak ni? Baik. Allah Ta'ala kah yang memberikan? Kan Tuhan jadikan kita dengan tak tahu gapo-gapo? Tuhan beri. Baik. Makna Tuhan beri tadi itu Tuhan rayak ke kita kira ngakah? Tuhan rayak ke kita kira ngakah? Allah Ta'ala rayak dalam Quran dan kita terima faham dengan akal. Mana dalil kata Tuhan tadi itu menjadikan kita pada tiada kepada ada? Kemudian Tuhan berikan kekuatan untuk kita kerja. Entah. Anta awak tadi ayat saat ni ke?
Qala Fir'aunu qala Fir'aun kata kan, qala famar rabbukuma ya Musa. Berkatanya Fir'aun, famar rabbukuma, pia Tuhanmu kedua-dua ni wahai Musa dan Harun. Ya Musa, sebab dia kecek tu dengan Musa. Takkid pula kata, qala famar rabbukuma ya Musa. Lalu Musa jawab tanya, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Terjemah seperti lalu, lepas tu kita tengok wajhul istidlal. Qala rabbuna alladhi. Fir'aun tanya kerana Musa saat ni. Dia tanya kata, pia Tuhanmu kedua-dua. Wahai Musa dan Harun, pia Tuhanmu kedua-dua. Mar rabbukuma, pia Tuhanmu kedua-dua. Hak menjadi kamu, hak duk mengaku tu. Lalu Musa jawab, qala rabbuna, iaitu Tuhan kami ni. Qala rabbuna alladhi a'ta. Apa makna a'ta? Beri. Kulla syai'in, akan semua perkara. Apa makna semua perkara? Semua perkara apa dia? Iaitu segala perkara yang jadi benda yang daruriyat, hamba dia nak hidup. Faham tak? Semua perkara yang jadi daruriyat, hak hamba nak hidup, dia beri. Allah Ta'ala beri. Kemudian, dia kata, a'ta kulla syai'in wikapiyah khalqahu ay makhluqatihi, kepada segala makhluknya. Thumma hada, kemudian Tuhan tu hidayah. Apa makna hidayah? Tunjuk mengajar. Apabila kita dengarnya orang ketuk pintu, budak 4.5 pun tak ada mengaji ke mana lagi, baru boleh nak bercakap, lari mari selalulah pintu, dia tahu orang mari, piah ajar dia. Mek ilmu dana, thumma hada tadi. Apabila dia tadi itu lapar, teriak, piah ajar suruh teriak. Rabbuna. Apabila dia tadi itu segar malak, dia senyum, dia galak, dia kata, piah suruh lagu tu. Rabbuna. Wajah istidlal daripada ayat tersebut, Tuhan berjadikan hamba dengan Tuhan tak ada wi gapo, ke Tuhan wi kepada hamba lepas dia berjadi. Wi kepada hamba setelah daripada dia itu menjadi. Apa hak menjadi? Allah Ta'ala berjadi lepas pada dia. Apa Allah Ta'ala beri kepada hamba lepas pada dia berjadi ke hamba? Kekuatan. Apa makna kekuatan? Yakni perkara yang nak sampaikan kepada matlamat atau sebab. Apa makna sebab? Syai'un yuwassiluka ilal matlub. Apa ataupun ilal ghayah. Semua perkara yang membawakan kamu kepada mana? Kepada tujuan. Misal kata, kita duduk jauh nak main ngaji sini. Kita usaha tak? Usaha mengambilkan asbab. Maka asbab tadi itu ada kekuatan tak di dalam? Ada. Mana dalil kata kekuatan ada di dalam asbab? Mana dalil kata dalam asbab itu ada kekuatan? Jawab. Dengan ayat Al-Quran dulu mula-mula. Ataupun dengan hadis Nabi SAW. Ista'in billah wala ta'jaz. Suruh kita isti'anah dengan Allah, jangan kita lemah. Jangan kita lemah tu isyarat kata suruh kita ambil al-asbab. Asbab di dalam Islam ini i'tibar ke tak? I'tibar. Tuhan katakan dalam Quran, thumma atba'a sababa. Kemudian suruh turun ambil asbab. Asbab ni ada kekuatan tak di dalam? Ada kekuatan di dalam. Dan asbab tadi itu ada kesan ke tak? Ada. Ini mazhab ahli sunnati wal jamaah, mazhab salaf, khilaf dengan mazhab al-jabariyah. Jabariyah lah mana lagi?
Jabariyah Allah Ta'ala menjadikan manusia. Tapi Tuhan wi gapo kepada manusia? Wi kekuatan tak? La, tak ada wi pos sekarang. Dia menepati bulu di atas udara. Ini Jabariyah apa ni? Jabariyah Jahmiyah 100%. Adapun Jabariyah Kalamiyah lah no. Jabariyah Kalamiyah Allah Ta'ala jadi. Tapi juga Allah Ta'ala berikan kekuatan. Tapi kekuatan yang ada dalam diri tak boleh meluluskan apa-apa. Menepati atas anta ada anak jari. Tapi anak jari tak boleh buat kerja apa-apa. Ada telinga tapi telinga tak boleh kerja apa-apa. Tuli dengan tak tuli sama. Di sisi Jabariyah Mutawassitah ataupun Jabariyah Mutakallimin. Faham tak gini? Baik. Maka as-sabab anta makan dah nasi saat ni. Minum dah air. Makan apa nasi? Untuk menghilangkan daripada lapar. Minum apa air? Karena untuk menghilangkan daripada dahaga. Di diri nasi, diri air itu Tuhan wi dah kekuatan. Wi kata beri? Beri. Maka dia ada kesan tak? Ada. Memang? Ada kesan. Lagi nak tanya dalil. Gi dulu ngakal fikir. Ada kesan. Mana dalil kata dia ada kesan? Mana dalil kata dia ada kesan? Apabila kita tak makan, tak lapar kah? Apabila kita makan, hingga daripada lapar? Hingga daripada lapar. Apabila kita tak minum air, dahaga tak? Dahaga. Apabila kita minum, hingga daripada dahaga. Sebab itulah Nabi kata, Lis-sa'im farhatan. Bagi orang puasa ada dua farah. Farah lagu mana? Inda fitarihi wa inda liqa'i rabbih. Tak kala dia jumpa dengan tak kala dia jumpa dengan minumnya dan makan ni. Lepas dia puasa sehari, gua nak jadi segar. Gembira sebab apa tu? Sebab makan dan minum. Wa inda liqa'i rabbih, dan tak kala dia tadi itu jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Mana dalil daripada Al-Quranul Karim kata sebab tu ada kesan? Khilaf dengan mazhab Jabariyah. Kata ana? Aywa, alam tara anna Allah anzala minas sama'. Mu tak tengok ke ya Rasulullah, Allah Ta'ala tadi itu waktu turunkan air daripada langit. Apa makna air daripada langit? Hujan. Langit itu maksud as-sahab. Dengan tak ada khilaf di kalangan ulama. Kullu ma'ala fahuwa sama'. Ulama kata, Imam Abi Hasan Ash'ari kita ngaji dalam kitab Ibanah, kata anak, baris atas dia panggil langit. As-sahab atas ke bawah? Atas. Anzala minas sama'i minas sahab. Ma'an. Akan air. Lepas tu? Fa'akhrajna indahu kabihi. Bihi. Kalau kata indahu, tahrif ke tak tahrif? Ubah ayat Quran. Kalau kita tak ubah? Ubah pesing, ubah makna ke ubah kalimah? Ubah makna. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ibn Abbas min ar-rasikhina fil ilm kata ubah ma'ani. Jabariyah dia kata anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna 'indahu. Dia tak kata fa akhrajna bihi. Keluar dengan sebab air. Dengan sebab apa? Dengan sebab air. Baik. Dia kata ada ba makna indah. Ada ba makna indah. Ada dia kata. Ba makna indah. Maujud dia kata. Maujud ada dalam luar Arabiah. Ya bagi syahid. Dan sebagainya. Okey. Famaza antum tujibun ayuhas sunniyun. Nak jawab ke mana? Apa yang nak pegang nuktah? Yang nak rakyat kata sebab tidak ada kesan. Sebab tidak ada kesan. Lalu dia wari syahid di dalam luar Arabiah kata ba ada makna inda. Famadha antum tujibun? Nak jawab ke mana? Hendaklah kembali ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Ayat apa?
ayat muhkamat. Apa mana ayat muhkamat? Ayat sarih. Nyata, terang, tak ada jalan nak lari. Ayat mana? Kalau An-Tawawi kata wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi, ya ta'wil. Dia tahrifkan makna di situ. Dia kata da' indahu laisa bihi. Famaza antum tujibun? Nak jawab guana? Ruh ilal Quranil Karim. Pergi cari ayat muhkamat. Kita nak naqulu lakum, kita nak kata bagi kamu ayyuhal jabariyah, mutawassitah ke khullas, dua-dua lalu dah. 100% ke 50 ikutlah. Kata kerana ayat daripada surah Ar-Rum. Tuhan kata kerana fanzur ila athati rahmatillah. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dhalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ni bunyi katakan dengan molek, berkati baik. Fanzur, maka hendaklah wahai manusia, wahai manusia, lihat tilik. Unzur ila, kalau mutaaddi dengan ila suruh mikir. Tengok dengan mata sungguh tapi suruh mikir. Kepada apa? Athari. Apa makna athar? Kesan. Jabariyah ayat tak ada kesan kah? Fama aza antum tastaqul fi hadhil ayah. Taqulun fi hadhil ayah. Nak kata guna? Takwil pula, tahrif pula. Hadza sya'nukum. Itu kerja kamu. Kerja kami mempertahankan al-kitab wa sunnah. Suruh tengok kepada kesan. Kesan apa ni? Rahmatillah bi ijma'il mufassirin matar. Hujan. Tuhan menamakan hujan rahmatillah. Baik. Hujan ada kesan kata ada? Ada. Bin nass minal Quran ka min kalamin man? Bi kalamillah. Dengan nas daripada kalam Allah Azza wa Jalla. Tak kata tak serupa dengan ni, lawan Tuhan ke serupa dengan Tuhan? Lawan. Jabariyah ni salah dengan Tuhan tak? Salah dengan Tuhan. Awak apa dia tadi itu? Raya kata semua asbab tak adanya kesan. Sebab apa? Kena tahu tujuan. Kerana dia nak menyuci Allah, nak wih Tuhan tu asa dalam masalah menjadi daripada tiada kepada tak ada, kepada ada. Tujuan dia molek tapi salah jalan. Tujuan dia molek tapi salah jalan. Memang orang pakai i'tikad belaka yang menjadi pada tak ada kepada ada tu pia kerja pia Allah. Tapi setelah daripada Tuhan jadi makhluk dia pada tak ada kepada ada, Tuhan tak ada wig apa kepada tak ada kekuatan apa di diri makhluk tu. Sining tepat jadi gelecah-gelicir mereka. Sininglah tepat mereka tak ada ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Tuhan kata, fanzur ila athari rahmatillah. Kesih. Hujan Allah. Rahmatillah mana matar. Hujan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab hujan ni kerja apa ya? Kerja Allah Azza wa Jalla. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimanakah Tuhan menghidupkan bombing lepas daripada dia itu mati. Ayat hantar tu baru kena sini. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Tu dalam ayat lain kah? Tak kah? Makna kata bihi tadi itu maknanya rahmatillah. Mana hujan. Ada kesan kata ada? Ada. Nas daripada Quran ni. Nas daripada Quran. Inna dhalika la muhyil mauta. Sesungguhnya mu tengok dah tanah hak mati apabila turunnya hujan boleh jadi sebab kehidupnya tanah hak mati. Di makian inilah Allah Taala menghidupkan manusia yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan ia Allah di atas semua perkara dia itu kuasa. Maksud lagu mana? Tuhan tadi itu menjadikan satu perkara dengan asbab. Faham lagi ayat? Ning hujan kita kata. Hujan. Kita nak misal di atas malaikat. Malaikat ni biar jadi.
Allah yang menjadi. Jadi daripada apa? Daripada nur. Di diri malaikat tu jadi saja ke ada kekuatan di diri dia? Ada kekuatan di diri dia. Baik. Ada kekuatan di diri dia. Kita nak ambil malaikat seorang daripada malaikat 10, malakul maut. Malakul maut. Okey? Ambil di malakul maut. Kalimah okey ni adalah perkara yang sebagai bercakap pe orang maju. Orang tak maju, tak sah kecek pun tak apa. Sebab bahasa kita menghalangkan buat apa. Nampak tak? Kita menghalangkan buat apa? Bahasa. Buat apa kita menyepitkan benda luar? Nak maju lagu mana? Bahasa tu pun kita menghalangkan. Lah, lagu tu. Faham dah tu tak? Hak ni kita kif al-gamr. Tepi. Malakul maut. Salah satu daripada malaikat. Yang kita kena kenal dia. Mana dalil kata dia ada kekuatan? Hak tu hewi kepada dia. Aywa kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Apa makna wukkila bikum? Diwakili, izin daripada Allah Taala wim buat kerja. Buat sungguh tak? Sungguh. Kesan ada tak? Mana dalil kata malakul maut ada kekuatan yang dapat kesan? Orang mati tu. Hijayah tu. Maka ayat ni belaga dengan ayat kata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Belaga tak belaga? La. Kerana hak nung al-izn. Hak ning mubasyarah. Orang buat kerja. Faham lagi cara? Dalam ayat lain, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Kau nyata lagi. Allah Taala izin pi awak kerja. Malakul maut. Malakul maut tadi itu ada kekuatan tak di perbuatan dia? Ada. Kesan ada ke tak ada? Ada. Syirik dalam i'tikad lah tu. La. Jabariyah ni muskilah. Nak memundurkan umat al-Islam dan nak merutuhkan kekuatan Islam, ia pergi bubuh dalam cara mikir orang Islam. Kalau kita tak ngaji firak atik bang walak baru. Nampak tu tak? Ngaji sebaris dua tak jalan walaupun setara mana umur pun, dia tak jalan, tak lewat kira tu. Sebab yang ngaji tak betul dengan cara yang digariskan oleh ulama ummah. Faham dah ayat ni? Baik. Kama dia. Kama dia. Perbuatan manusia ni ada keser. Ada keser. Maksud kan ada keser? Diri kita. Diri kita. Diri kita ni sebagai manusia. Kamar kita ada perbuatan. Perbuatan tadi itu ada kesan tak? Ada. Mana dalih daripada Quran? La, daripada Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ni masalah lain. Kalau dulu ni masalah lain. Diri kita, perbuatan kita makhluk daripada makhluk Allah. Hak ni kita memang kita jalan gitu, tapi dalil dulu. Daripada Al-Quran Al-Karim, hak rakyat kata kita tadi itu ada kesan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa atharuhum. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan perkara yang mati akhirat esok. Wa naktubu ma, dan kami menuliskan ma qaddamu, apa yang mereka itu usaha buat amal, wa atharahum, dan kesan-kesan yang mereka itu buat kerja. Tiba-tiba Jabariyah kata manusia tak ada kesan apa. Kalau ada kesan i'tikad gitu jadi syirik. Guna nak kata? Betul dengan ayat Quran? Lah. Faham lagi tu. Jadi kesimpulan dengan cara mudah, kita ada perbuatan, ada amalan, tubik pada mana? Tubik pada diri kita. Diri kita biar berjadi, Allah Ta'ala berjadi. Apabila Allah Ta'ala berjadikan diri kita, maka amalan, perkerjaan, perbuatan, kesah kita buat daripada diri kita ni, makhluk bagi Tuhan, makhluk bagi kita? Makhluk bagi Allah Azza wa Jal. Makhluk bagi Allah Azza wa Jal.
Inilah khilaf di antara kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata makhluk bagi kita. Orang ngaji tak sampai tak faham situ tu. Ya kita kira makhluk bagi kita. Kita akan sunniyin i'tikad atau perbuatan kita, amalan kita, kesan kita, diri kita dan semua tiga-tiga tadi tu makhluk bagi dia? Bagi Allah. Baru baca ayat wallahu khalaqakum. Allah Taala jadikan kamu daripada tiada kepada ada, wama ta'malun, dan barang yang kamu tadi itu usaha, kerja. Salah mana dengan Quran? I'tikad gitu. Faham dah ayat ni? Kalau gitu, mazhab tabiat lagu mana? Masuk selalu. Ya beza lagu mana dengan mazhab al-Jabariyah? Mazhab tabiat ni puak-puak hak tak beriman dengan Tuhan pegang. Lagu mana? Dia kata tabiat semua tadi itu kerja dengan diri dia sendiri dengan tak sakut paut dengan Tuhan. Tu kufur dengan ijma' dah. Faham dah ayat ni? Kita dak lagu tu. Kita tak supa. Kerana kita kata i'tiqad dalam hati kita semua perkara pia yang jadi. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala yang menjadikan semua perkara pada tiada kepada ada. Maksudnya harakat, wasakanat, perbuatan kita, semua masuk belaka. Tetapi fuq tabi'iyah yang i'tiqad agama, semua tadi itu tabiat tamacat boleh kata. Hak ni kufur bi ijma'. Tapi hak kita i'tikad kata diri kita Allah Taala berjadi dan amalan hak kita kerja serta ada kekuatan, ada kesan, ada gapo ni milik bagi Allah Taala belaka serupa dengan jasad kita. Hak tu sunnah. Khilaf dengan Jabariyah, tak kira Jabariyah 100% ke Jabariyah 50% pun tak kira. Hak tu maksud. Faham dah ayat ni? Ini nak kita faham kata masalah sabab di dalam mazhab salah kita adanya kesan. Apabila anta akadnya pisah, tak ditekak ayat, lepas tu mengkuatkan tangan, betul molek, makannya pisah akan tekak ayat. Makan dengan gapo? Makan dengan sebab pisah tadi itu tajam. Bukan makan dengan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ada di zat Tuhan. Makhluk Tuhan ada luar daripada zat Tuhan. Jabariyah nak menyatukan perbuatan Tuhan sampaikan dia bercampur di antara perbuatan hamba dengan perbuatan Tuhan. Tuhan kata ke sepatah dalam Quran, wallahu fa'ilu kulli syai'. Tuhan kata wallahu khalaq, Allahu khaliqu kulli syai'. Tuhan kata ke Allahu fa'ilu kulli syai'. La ma fi wala bi kalimah. Tak ada lagu tu walaupun satu kalimah. Faham dah ayat ni? Sebab tu jangan dak ambil pendapat Jabariyah setengah-setengah daripada Jabariyah tadi itu duk mari tak di atas orang hak tak serupa pandangan dengan mereka. Kita ada hak nak hurai kerana keterangan kita bersama dengan Al-Quran, bersama dengan hadis Nabi SAW, bersama dengan akal, bersama dengan fitrah. Akal mana gatik yang tak menunjuk kata tanah yang mati apabila setuh oleh air, maka dia tadi itu tak jadi subur. Akal mana tak menunjuk? Akal menunjuk. Tapi orang kata tak, orang berakal, kena rakyat kata tak, ini bukan sebab air. Air tadi itu menepati tak ada gapo. Ma fi syai'. Segala-gala perbuatan Tuhan belaka. Apa mana? A'ta kulla syai'in khalqahu tu kita tahu dah. Sebab itulah mazhab mereka pejam mata sebelah untuk fahamnya agama. Kita tak sah ikut. Kita ni hipungkan dalil istiqra' daripada Quran, daripada hadis, semua mari nak tunjuk kata apa dia? Kata-kata kita ni ada kekuatan. Ya Allah Ta'ala itu beri. Tengok lagi satu ayat. Nah, ayat atas sabab tu ada kekuatan, ada kesan. Allah Ta'ala katakan, wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi. Wa huwa, ialah Allah Ta'ala itu yang mengutuskan awan ataupun tak utuskan ar-riyah, angin.
baina yaday rahmatihi, belum daripada hujan dia tu nak turun. Maksudnya belum daripada awan tadi itu nak mengeluarkan daripadanya apa dia? Air. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Sehingga dia tadi itu jadi kejak molek dah awal tadi itu suqnahu li baladin mayyit. Kamar dia kata na fa anzalna bihil ma, maka kami menurunkan dengan sebabnya, sebab apa? Sebab awan akan air, fa akhrajna bihi, apabila ada air maka keluarkan kami dengan sebab apa? Sebab air, min kulli thamarat, daripada sekalian buah-buahan. Mari dua bihi. Bihi mula-mula sebabnya awan ada, datangnya air. Sebab yang kedua, nak boleh tubik samarat dengan sebab air. Kalaulah dalam air tak ada kekuatan sebagai Jabariyah duk lahun-lahunkan, apa nak kata? Maka ahli tahrif mari royak kata fa anzalna indahu alma, gitu. Fa akhrajna indahu min kulli thamarat. Jadi seolah-olah kata tak makul agama Islam kita ni. Lagu mana tak makul dalam agama Islam kita ni? Hajar tak cakap erti. Kalau kita hajar anak murid kita tak cakap erti ni, kita rasa kan? Kurang cidik yang dah ke. Nak kata bodoh takut kasar. Kena duk hajar belakang kata. Tak reti sendiri nak kira. Tak gerak main lah tu. Jadi Allah Ta'ala tadi itu dengan hikmah Al-Hakim bijaksana dia, ia menjadikan makhluk, ia wi kekuatan dalam makhluk tadi itu duk kerja bercara. Maka hak ia duk kerja bercara tadi itu keluar tu daripada makhluk Tuhan. Tak pun. Tak jadi makhluk Tuhan situ. Faham dah ayat ni? Supaya amalan kita buat ni. Hak tubik daripada kekuatan hak Tuhan wi kita ni. Jadi amalan kita tak? Jadi amalan kita. Ya ke? Tuhan royakkan kita faham sendiri tu? Tuhan royakkan kita faham sendiri? Tuhan royak. Mana dalih? Hak tu tak? Nak bihi juga. Kok ana? Boleh buat tu baik. Ayat tu kata may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa buat amalan hak jahat, dia buat. Dia buat kita. Kalaulah kita tak boleh buat gapo, mana kekuatan tak ada gapo, kesal tak ada tubik sikit pun. Nak yujza bihi, yujza bisabab sababiyah tu bihi, nak yujza tah apa? Sebab tu belawai Jabariyah ni, belawai dengan Quran, belawai dengan hadis, belawai dengan akal, belawai dengan fitrah. Kita nak terima lagi. Kalau dia wari kata apa tu? Kalau i'tikad kata sabak tu ada kekuatan, apa apanya api tak makannya Nabi Ibrahim? Jawab gi mula-mula sekali kepada Jabariyah, hak tu masalah mukjizat. Masalah mukjizat boleh buat qiyas tak? So, situ. Baik. Api tak makan dengan kekuatan dia ke api tak makan dengan sebab tegah Tuhan? Tegah daripada Allah. Tuhan kata kan? Ya nar ni. Ya nar kuni. Kuni makna apa? Ngaji nahung tetem malah. Kuni pihak apa? Fi'il amma. Kuni jadi olehmu wahai api. Bardan. Sejuk. Sejuk tadi itu ketar pula Nabi Ibrahim. Kan sejuk sebab ketar seseorang. Tu. Pak kata tak ada sebab, tak ada kekuatan langsung, tak ada kesal apa. Ketar apa Nabi Ibrahim? Baru Tuhan kata wasalah man ala Ibrahim. Tak makan sebab apa? Sebab Tuhan suruh. Kalau Tuhan tak suruh, bish.
Sebab tu nak buat qiyah-qiyah pun kena reti juga qiyah-qiyah pun. Lama jadi qiyah-qiyah. Nampak tu tak? Qiyah-qiyah ni lagu lain kena kira juga. So situ. Pas satu lagi yang kata ada lagi. Mana? Tu dah pisah tak makan tekak Nabi Ismail tu ke? Gitu. Hatu nak ayat terpisah, tak ada kekuatan, tak ada kesal apa. Baik. Lepas tu wafadainahu bidzibhin azim. Tuhan tukarnya Ismail dengan yang kibah, makan dekat kibah. Makan. Apa? Aku ana pula. Tu nak ayat kata baca tak bish. Jabariyah ni balik ke baca tak bish. Ni dia dah ni. Sebab tu jangan kita dah ambil mazhab Jabariyah kita dah kita hakum tahu ke. Kita nak faham lagu tu itu hak kita, kita hur. Kita ada kebebasan nak faham lagu tu bahagi. Aku kena faham lagu ni, aku tak ada apa sekarang lagi. Nampak tu dah? Aku tak ada apa sekarang lagi ikut mung nak lagu tu. Tapi nak ambil faham memung tadi itu mai tak tekan atas kepala orang boleh tak? Tak boleh. Nak tekan boleh alasan. Ada soal lagi terlupa, takut terlupa. Terlupa kan? Terlupa kan? Ada ayat daripada ayat Quran yang royak kata kita tadi itu tak ada kuasa apa. Malaikat apa hak Tuhan kandak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayat ni faham lagu mana? Mana kata kita tak ada kandak apa? Kalau tak ada kandak apa Tuhan nak isbat apa? Wa ma tasyaun. Tidaklah. Benda tidak ni benda tak ada. Nak nafi boleh tak? Kena nafi benda ada. Di sini nak ayat kata kuasa Tuhan tadi itu mengatasi manusia. Bukan makna kata manusia tak ada. Kehendak. Ni pahawi molek. Mana dalil kata kita ada kehendak? Cepat weh. Adakah sayang kita tak makan daging? Ada. Ada kata ada. Ada. Kehendak kiri dia kata. Pilihan dia kata. Tu dia dah. Cuba weh hak ni tengok daging. Ya makan. Weh hak tu tengok dia tak makan. Cuba weh hak ni tengok ya pilih. Dalil tu kata ada pilihan dah tu. Ada pilihan. Sebab tu Jabariyah ni di sana timbang amalan ni timbang apa dia? Timbang amalan. Nak masuk syurga ataupun tak najah. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Di atas mazhab dia timbang pekerjaan Tuhan. Ambil pekerjaan Tuhan mai timbang. Pedah ke apa? Hak ada ayat kata tak ada kesal, hak tak ada sebab, tak ada tu, tak ada ni apa pedah. Ada ayat ni. Ni ayat kata mereka tadi itu tak ada hujah. Ma indaha ulail hujjah. Sama ada pada Quran ataupun daripada hadis pada al-aql daripada fitrah tak ada apa sekarang. Tu tak? Nampak lagi ayat ni? Kalau gitu kesimpulan sebab ada kesal tak? Mana dalil? Fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana dalil soal lagi kata kita perwaktan kita ada kesal? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Hissi ni ada tak kesal bagi perwaktan kita? Hissi. Dalil hissi. Ada kata ada? Mana? Tak ada tulis tabuk tu. Tepuk gitu. Pasal kan? Serai kau tak rasa apa? Sebab tu Jabariyah ni tak ada sokong pendapat dia. Akal pun tak. Hissi pun tak. Fitrah pun tak. Quran hadis tak kena tanya. Nampak tu tak? Ni cara faham Alkitab wa Sunnah. Kalaulah tidak memahami dengan cara molek, nasihat kita tadi itu terjuluh. Habis itu. Wa anna Allah alimun mal ibadu amilun. Hak kita amal ni keluar tubik pada mana? Tubik pada perwaktan kita. Hak kita nak amal jahat, amal molek, kita pilih ke Tuhan pilih we kita? Kita pilih. Tapi Tuhan we apa kita?
We kuasa, we tak kan ni? We akal fikiran. Dengan akal, dengan sebab akal, kita boleh pilih tak? Boleh pilih. Jabariyah kata, akal tak ada we kesal apa, semua Tuhan belaka. Sunni dengan Mu'tazili, masalah amal bagi hamba, bezalah no. Kita perbuatan bagi kita, tapi semua perbuatan kita makhluk bagi Allah. Ada Mu'tazilah, perbuatan kita makhluk bagi kita. Tu. Faham? Wahai orang tak faham katik ni. Lepas tu tak sadar pahala kat orang. Tapi nak tak nak terima. Ada orang kata majlis ilmi kita ni Mu'tazilah. Tak ngaji mula lagi. Tak ngaji mula lagi. Kalau kita kata takut sakit hati pula. Nampak tu lah. Jenis kita ni kita nak hurai hak kita. Siapa dia sekat, hak kita tepuh. Di lagu tu, kita nak bawa hak kena. Ya tak boleh. Ya supaya dengan air. Ya tak setuk mana. Ya pergi semata. Dia sekat buat apa dia. Ya. Kita ada dalil dan nak kacak. Kalau tak ada dalil, tak sedar kacak. Nampak tu tak? Kalau tak ada dalil, tak ada sedar kacak. Lepas tu tak sedar main pelak-pelak lah. Lama ke habis duit beri. Lama berjumpa tabalai polis, habis duit beri. 200-400 ribu, malah matang. Ya faksah caperai ni, ya tak ada duit sah dah nak kacak pula. Mari di mana tu cara mikir? Tak lain tak bukan syaitan belakang, duk kontrol dia tu. Syaitan belakang mengaji sikit. Mengaji dalam purung. Tengok langit, gana luah ada purung aku. Aku ni 70 tahun duk bawah nampak gelap molek ni, nampak lubang tu ya. Tiba-tiba ada lagi langit. Menempat itu dah. Nampak tu tak? Tu dia. Nak royak kata mazhab kita ada dalil hak kita terus terang. Baik. Mazhab Mu'tazilah, kita Allah Ta'ala jadi. Perbuatan kita sendiri tuai. Tu Mu'tazilah. Mazhab Sunnah, kita ni Tuhan jadi. Perbuatan kita, kekuatan kita, kesal hak kita kerja. Semua khalqun min khalqillah. Kejadian daripada kejadian Allah Azza wa Jal. Mazhab Jabariyah, Tuhan jadikan kita sekarang. Kekuatan Tuhan tak ada beri. Tu Jabariyah 100%. Hak tu Jahmiyah duduk dalam tu. Soal lagi Jabariyah mutawassitah mutakallimah ni, Tuhan jadi kita. Tuhan beri kekuatan pada kita. Tapi kekuatan tak boleh kerja apa. Misalnya mana? We izin kita pergi jalan. Nampak tak? Izin kita pergi jalan. Gilah nak pergi jalan. Boh duit lah kocek kita pula. Tapi boh duit kamu. Faham duit kamu tak? Duit pelesu tu ke? Hak sah-sah orang kata hadis-hadis pun pelesu. Halah tu tak. Boh duit pelesu boleh kocek 30,000. Grup masuk dalam kocek. Gi nak lagi jalan mana luar negeri mana pun. Gi. Gua nak kata. Tu orang panggil Jabariyah mutawassitah daripada ahli kalam. Mereka ini orang kata kita ada. Lepas tu ia kata usaha kita ni dinamakan kasbun. Kasbun bila haqiqah. Perbuat apa ni? Nama dengan tidak ada hakikat. So umpama anak orang mana duk luar perut ke dalam perut? Bahas boleh setengah korong situ. Ia kata anak orang mana ni duk dalam perut ke duk luar perut? Duk mana? Bahas. Duk tengah di antara luar dan di dalam. Masya Allah. Pas mananya? Duk dalam akal saja. Banyak mana bahas ni? 63 tahun. Bawa lek. Ni dah. Ni kita. Bahas nak bahas apa? Bahas we kena. Kenapa tu dah? Bahas we kena tak apa. Kalau 63 tahun ambil ayat Quran. Seayat saja. Ngaji. Seayat saja ngaji dengan alim ulama. Seayat saja. Habis licin. Nampak tu tak? Pedah tak? Pedah. Ya'ti al-Quran yaumal qiyamah yuhajan an sahibihi. Datang Quran esok, mari duk teherkan ahli dia. Pas ada bahas ni, anak orang mana ada luar perut ke luar, dia dalam perut ke duk tengah perut ke lagu mana? Boleh nama? Terlupa kata ilmu umpama tu dekat seumpama Al-Quranil Karim.
Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau Umar dengan tapasem, kata. Kalau Umar dengan. Menepati Sabir Ibn Asal. Menepati hak tu dah. Kalam hakaza. Ma laisa indahu al-wahy. Ada wahyu. Kecek apa? Nampak tak? Allahu Akbar. Akan diambil tindakan kalaulah ulama-ulama sedekah ada. Ni kacelah nak waktu baik kata, oh, ada mufti seorang hak besar. Kata ilmu kalam wal yunan ni ilmu hak tinggi sekali. Baik, kalau logik akal kita mudah-mudah imepak. Ittifaq kata ilmu kalam wal yunan ni mazmum fi syariatina. Mazmum dari syariat kita. Ada lagi tak malu muka kecek kata ilmu kalam kita ni sanad sampai ke Nabi. Allahu Akbar. Sampai ke Nabi. Wari dulu perkataan Ja'far Sadiq tu sanad duk mana? Man za'ama anna Allah fi syai'a aw ala syai'a min asy-syai' faqad asyraka. Gagal mari tengok duk mana. Ma fi syai'. Kita hari ni rugi masa kita. Qira'ah hadis tak ada nak bergaduh. Sirah Nabi tak ada nak bergaduh ilmu pasal tu. Dah rakyat ni. Sebab tu kita tadi itu jangan duk buat merugikan masa. Jangan duk rugikan masa. Ngaji kita Imam Asy'ari lagu ni pedah. Banyak lagi. Sebab tamu tak menamakan mereka ini atba' bagi Imam Asy'ari. Mereka tak ada layak pun. Kenapa? Tak ada layak pun. Layak ke mana-mana bukti. Antara tantang ngaji wakah. Baik. Mana bukti? Waktu bibi taqah. Ni jelah. Ni rakyat kata ni kita atba' Imam Asy'ari. Mana bitaqah? Ada nama? Tu dia jawab sendirilah dah. Allahu Akbar. Ni tak jaga, tak bagus, tak baik kata. Kita jangan buat lagu tu. Orang nak jadi biar jadilah. Baik. Wa kataba anna dhalika yakun. Faham lagi hasan ni tu. Boleh beza tu nah. Wa kataba anna dhalika yakun, dan tulis oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan tulis. Kalau Tuhan tulis, supaya hantar tulis. Tak serupa? Tak serupa betul mana? Kita gini. Tak serupa ni apabila idafat perwaktan kepada pihak. Duk situ. Apabila kata kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kata mana? Serupa tak kataba Muhammadun? Tak serupa lah. Hak tu makna kata bak idafat ngaji molek. Ni setengah-setengah mengaji sapaka Liksana Ibnu Aqil. Tapi tak erti masalah ni. Allahu Akbar. Sebab apa? Faqir wa miskin daripada manhajis salafis salih. Mana dalil kata faqir dan miskin? Sebab tak ada ngaji kitab salah satu pun dalam hidup. Hak ada wasa tepuk dada kita ilmu kalam wal yunan. Hak tu hak rasa bangga. Sebenarnya tak ada apa sekarang. Ada gapo? Kita reti ilmu hak Abu Bakar tak reti pada apa? Kalau kata ya tak demo tu reti, mana bukti? Boleh buat tu baik tak? Bukti. Hat burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau ada. Mafi, tak ada. Pas tak ada, kita kacau kan. Kitab pun pada dah. Ni kitab hari kita duk ngaji ni. Kitab dia mau ngaji. Kitab Abi Hasan Asy'ari. Yakfi cukup. Hak ni hak mana kata atba' dia sungguh. Sepatut. Tu tak? Jadi Allah Ta'ala kataba dhalik. Tuhan tulis semua tu. Semua amalan tu Tuhan tulis semua. Mana dalil daripada Quran? Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ay fi kitabim mubin. Lawhil mahfuz. Dalam ayat lain saya katakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Dalam hadis Nabi hak sahih, Bukhari dan lain-lain lagi, innallaha kataba maqadiras samawati wal ard qabla an yakhluqahuma bi 50,000 sanah. Kataba. Nampak tu tak? Hatu makna kataba anna dhalika klik mana? Semua amalan anak ada itulah yakun. Yakun. Apa makna yakun? Berlaku. Berlaku. Imam Asy'ari kecek lagu ni seorang dia. Kau orang tak nak pergi kecek ni. Tak. Imam Abu Bakar Al-Ismaili di dalam kitab I'tiqad A'immati Ahli Hadis muka 57 kecek lagu ni juga. Imam Al-Ismaili ni pia? Ismaili ni siapa? Oh, Wahabi belaka tu tak ada. Lagu tu pada. Kita tak usah kecek sebab kira orang panggil mucuk. Mucuk tak? Kena mucuk, kena mucuk. Kena dah. Sawak kira. Mucuk ni sawak kira. Tak kena Ismaili tu kita i'tiqad ashabil hadis. Wahabi dia kata. Tak apa duduk situ. Salah tak kena Bukhari. Tak kena Bukhari. Bukhari ni af'al al-aib khalqu af'al al-aib. Kitab Wahabi belaka tu. Sepadan. Yakfi. Boleh tahu kata mustawa ilmu tu setara mana. Akhir sekali mai kita sisi tangan. Ni kena tagih mana? Tu sebab tu kita apabila kita turun tengok Allah banyak lagi umat kita. Sebab itulah tempat kita ni jadi maju awal. Sebab itulah orang kafir tadi itu duk wah tangan orang Islam kita. Sebab tu. Sebab itulah kita tadi itu jadi tangan atas. Orang bagi risuah apa tak ambil walaupun seorang. Sebab tu. Sebab apa? Sebab maju dalam masalah ilmu pengetahuan. Bab agama sendiri pun maju kuat. Tak kenal siapa Bukhari, tak kenal siapa Ismaili ni. Allahu Akbar. Kita jangan jadi gitu dah. Sebab itulah jangan kita tadi itu kut-tukut ni. Ngaji wis sungguh. Pilih dulu nak ngaji kita gapo. Nah, maka hak kita tak reti ilmu hak sahabat tak reti tak ada cacat te apa nah. Ingat nah. Ingat molek. Kita tak reti ilmu hak sahabat tak reti cacat tak? Tak. Tapi kalaulah kita tak reti ilmu hak sahabat reti ini cacat. Misal dok sandar hadis hak bukan hadis ke Nabi je lah tu. Awwaluddin ma'rifatullah. Qala Rasulullah. Malu kau orang tak? Malu kau orang tak? Dia nak belakang tu. Dok sebut lagu tu. Tu nak ayat kata Syekhul Taifah dah tu. Pak umat kita nak jadi lagu mana? Sandar kepada Nabi, benda Nabi tak kata tu hetak mana Isa? Hetak mana? Tak adalah Firdaus. La abadan. Hak tu hak kita kena bimbang. Hak lain, kalulah tengok dulu sahabat reti dah ni. Sahabat tak reti, salah kacau. Pas nak tahu tu sahabat reti tak reti, ngaji kita salah. Kita salah. Sudah. Tu. Habis itu. Sore yang kedua daripada tokoh ulama hak kecek lagu ni pun lagi ada. Itu dia. Imam Sabuni. Dah juga. Sabuni pun ada kecek juga lagu ni dan lain-lain lagi. Tak apalah. Dan lain-lain lagi. Wa annal umura biyadillah. Dan urusan semua tadi itu di tangan Allah. Urusan semua ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tangan Allah ni kita tergambarlah mana? Tidak bergambar apa-apa. Sebab apa? Tak gambar tangan ni. Buat apa? Kerana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Bahawa yang kata dak zahir bukan murak. Zahir tangan ni. Zahir iyo. Bukan zahir Quran, hadis atau kalam ulama. Idafah yadillah ni kepada yad kepada Allah idafah gapo panggil idafatul tasyrif. Ka idafatul sifah lil mausuf. Idafatul sifah lil mausuf.
Kita dalam mazhab salah ni Tuhan mempunyai sifat yad tak? Ada. Yad dengan kudrah ni sifat tula-tula ke sifat lain-lain? Sifat lain-lain. Barang siapa kata yad iaitu sifat kudrah, hak tula-tula, ini apa panggil mu'attilah dalam mazhab kita. Apa panggil mu'attilah yang mengurangkan sifat Allah Ta'ala, hak Tuhan sifatkan diri dia. Pak orang-orang atau Tuhan ada sifatul yad ni biar. Imam Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Nampak tu tak? Imam Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Hingga Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa Fakhruddin Ar-Razi? Tokoh mutaakhirin ahlul kalam ke? Ya rakyat kata Imam Ash'ari i'tikad kata di sana ada sifat yad lain daripada sifat qudrah. Kita jalan seperti itu lah. Jalan seperti itu. Tak apa. Selama mana kita tahu kata kita ni i'tikad lagu mana kita ngaji kitab salah sungguh, tak usah bimbang dengan perkataan orang. La yadurruna syai'. Tak ada mudarat kita sikit pun. Tak ada mudarat kita sedikit pun. Faham tu tak? Maka insya-Allah kita sudahkan di sini dulu biiznillah taala supaya kita boleh masuk pula pada hisah dari kadalah. Wa yarawna as-sabra 'ala al-hukmillah wal akhdha bima amara Allah bihi wa intihaa 'amma nahaa Allah 'anhu wa ikhlas al-'amal wan nasihata lil muslimin. Ini dia ni perkataan al-Imam Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Maqalat al-Islamiyyin. We tahu kata kita tadi itu duk mengajar, duk mengaji, duk ambil faham daripada kata ulama. Orang kata kita tak pakai ulama, itu hak dia. Dia akan tanggungjawab depan Tuhan esok. Dalam dunia pun dia tak diredai oleh Allah Ta'ala, dimerkai oleh Tuhan. Kita tak usah buat jadi bimbang gapo-gapo. Nampak tu tak? Ada satu daripada syubhat tu, insya-Allah kita akan jawab. Ada syubhat yang kita boleh akan jawab. Karena manhaj kita ni, yang mana setuhkan manhaj kita, kita akan jawab dengan alasan. Ataupun setuh dengan peribadi kita, kita akan jawab dengan alasan. Tapi yang menuduhkan kita dengan cara kuat-kuat, kita jumpa tak balai polis. Tak ada payah mana-mana lagu tu. Nampak tu tak? Kita jumpa tak balai polis insya-Allah. Sebab demon ni orang panggil kata duk cara masalah-masalah tu. Karena kita dah bawa benda hak benar. Kita baca kita alim ulama kita dan kita tak silap faham daripada apa yang ulama kita rakyat sebab kita talaki mai daripada ulama juga. Cuma kita bawa manhaj salaf. Dan negeri ni, negara ni bukanlah hak mana-mana. Bahkan hak umat seluruhnya. Ada hak kita tadi itu nak ada perbezaan selama mana duduk di dalam garis. Dan kita tak ada bawa manhaj baru seumpama orang lain duk kata. Bahkan kita lah manhaj yang lama sekali. Kita duk mengaji belajar ni pun 1000 tahun lebih. Ulama pun lebih dahsyat alim daripada yang lain. Ada boleh dah Imam Ash'ari dengan Imam lain? Dalam bab akidah orang ada atba' dia. Boleh. Maka kita reti masalah ni. Apa ada? Kita memahami. Alamak kecek gini orang tak itu sangat tu kata takabur pula. Tak, takabur nanti kita hurai. Makna lagu mana takabur? Bukan di atas mafhum yang setengah-setengah pada awam itu duk faham. Itu bukan. Nampak tu tak? Sekadar itulah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.